Okay. Maaf tadi, apa tu, tak tahulah kenapa dia kata, mungkin dia tobacco. Saya pun tak tahu. Mungkin kerana tak boleh tak dekat sangat saya mulut kot. Ha? Masalah, tiba-tiba dia kata ada live restriction. I'm sorry lah. Mungkin kejap, saya kena jauhkan saya punya, apa tu, pen marker tu tak boleh dekat mulut. Dia ingat saya tengah isap rokok. Bodoh punya AI lah. Tak tahu dah macam mana. Tu kata, AI pun tak secerdik kita. I'm sorry. Terpaksa saya end live berapa kali kan. Okay, saya bagi soalan. Ini soalan yang boleh keluar dekat awak punya objektif untuk bab 1. Contoh dia bagi awak soalan 3x tolak 2 sama dengan, ini ada kuasa 2 lah, 4x tolak 6. Soalan dia suruh kita tanya, tentukan nilai ABC. So, awak kena kembangkan, kena cari ABC. Dia ada bagi option. Tapi jom kita kembangkan dululah. Kita kembangkan dia dulu, lepas tu kita bagi jawapan. So 3x kuasa 2 tolak 2AB 4x tambah 4 sama dengan 4x tolak 6. So 3x kuasa 2 kembangkan ke dalam 12x tambah dengan 12 sama dengan 4x tolak 6. Kemudian kamu kena bawa yang ni semua ke sini. 3x kuasa 2 tolak 12x tolak 4x tambah 12 tambah 6 sama dengan 0. So 3x kuasa 2 tolak 16x tambah dengan 18 sama dengan 0. Sifir 3 bukan. 16 bukan sifir 3. Maka kita kena buat pemfaktoran lah. Betul tak? Kita tak ada pemfaktoran. Saya nak cari A, B, C. Maka A saya adalah 3, B saya adalah negatif 16, C saya adalah 18. Ini soalan basic yang kamu belajar. Cari ABC, cari ABC, cari ABC. Maka dia boleh keluar macam ni dalam soalan objektif kamu. Okay? So, harap kamu tahulah sekarang nak pakai kat mana ABC awak tu. Dia bagi awak persamaan. Maka anda kena cari. Simple as that. Tak susah. Tapi you kena tahu macam nak buat. Sekejap saya bawa pemadam saya. Hari ni saya buat live tapi saya tak nak buat live lama sangat lah. Saya ada satu kerja nak buat. Saya ada janji dengan satu student nak buat kerja AdMaths. Tapi my whole day is penuh dengan kelas. Maka saya sudah lupa. Ngam-ngam sebelum live dia suruh cakap, dia WhatsApp saya, cikgu, soalan saya macam mana? So saya takkan live lama sangat. Saya nak solve AdMaths, soalan AdMaths dia sebelum saya sleep. So kemungkinan saya akan live setengah jam je. Dan yang ni, topik ni saya sudah discuss dulu. Hanya saya nak beritahu apakah soalan-soalan, bentuk-bentuk soalan yang boleh keluar. So anda boleh just take note. Tak mungkin saya bagi semua soalan lah. Okay? So setengah jam tu sangat bermakna. Okay, dia bagi satu soalan persamaan 2x tolak h kuasa 2. Yang ni soalan objektif juga. Kuasa 2 sama dengan 3x tolak 2. Dan dia kata 3/4 adalah puncanya. Puncanya ialah 3/4 salah satu. Okey, salah satu punca dengan H sebagai pemalah. Soalan dia cari H. Cikgu ada buat online class tak? Tapi yang bukan di dalam live. Saya tak menang tangan dah nak buat online class, betul. Tadi awak dengar kan, saya ada buat kelas offline je
Daripada pagi tadi saya buat kelas offline, sampai sekarang pukul 10 baru habis. So saya tak ada masa nak buat offline kelas. Sorry, saya pun tak tahu siapa saya invite tu. Saya tertekan. Sorry sorry. Saya tengah cari scroll soalan. Untuk saya jawab. Memang saya tak ada buat online kelas lah. Saya pernah buat online kelas. Face to face ada. Face to face saya dekat Permas Jaya lah. Kalau kamu kat Permas Jaya, kamu boleh datang tempat saya dan kita boleh belajar. Saya boleh ajar awak. Okey, kalau anda pelajar di kawasan Permas Jaya, Johor Bahru. Okey, face to face ada buat. Online saya dah tak menang tangan. Face to face pun kelas saya makin lama makin cepat habis. Yang ini maths. Yang ini bukan maths. Tingkatan 4 bab 1. Okey. So awak kena gantikan dalam persamaan, awak kena masukkan nilai dia lah. Okey. Let's say dia 3/4 kan. Maka awak gantikan sini 2 darab dengan 3/4. Tolak H, awak gantikan dalam persamaan ni. Ini kuasa 2. Sama dengan 3 darab 3/4 tolak 2. So, you boleh cari H awak. Dia nak buat macam mana? Kan? I'm sorry lah. Because bukan saya tak nak buat. Saya dah tak menang tangan. Serius. Sudah tak menang tangan untuk saya nak ajar kamu. Pasal itulah saya buat kelas dekat sini. Dekat TikTok. Supaya anda boleh belajar. Okay? Admaths. Hari ni bukan Admaths. Okay? So, ini saya akan dapat 9/4 tolak 2, 1/4. Okay? So, saya akan dapat 3/2 tolak H. Okay, saya ada kuasa 2 kat sini. Bila saya puncakan, saya akan dapat 2 jawapan. Hari ini saya mengajar Maths Form 4. This is Maths Form 4. Okay, ini bukan Maths. Ini adalah Matematik Form 4. So, 3 tolak 2 tolak H. Punca dapat tambah tolak 1/4. Maka H saya ada berapa? Ada 2 jawapan lah. 3/2 saya akan dapat 6/4. Kenapa saya dapat lain? Tadi saya bawa lain, saya dapat lain. 2/1 darab 4 darab 4, 8. 8, betul, 1/4. Oh ya, bukan, 1/2. Okay, pasal kita puncakan. Terima kasih. Betul, punca kuasa. Cikgu sekolah saya, cikgu Admaths selalu tak ada. Susah nak cari cikgu Admaths kat area saya. Oh, bahaya tu. Maka H saya ada 2 jawapan lah. H saya ada 2 jawapan, iaitu 3/2 saya tolak dengan 1/2. Saya dapat 1. Ataupun H saya adalah 3/2 tambah 1/2 iaitu 2. So, kami ada 2 jawapan. Iaitu H sama dengan 1 dan H sama dengan 2. Ni bukan Maths. Nampak macam Admaths tapi dia adalah Modern Maths. Okay. So, soalan macam ni keluar dalam kertas 1. So, kalau tak boleh buat, then tak apalah. Tapi ada banyak masa lagi. So, belajar betul-betul. So, mungkin anda boleh buat. Okey. Saya lukis graf 1. Ungkapan kuadratik. Coming. Jangan takut. Ungkapan kuadratik. Ada satu soalan. Ungkapan kuadratik. Sangat okey lah. Boleh lah saya tengok. Interesting. Okey, kemudian dalam soalan hampir setiap hari saya buat. Okey, hampir setiap hari saya buat.
Hari ini adalah untuk matematik tingkatan 4. Okay, masa dalam pukul 10.30 ke atas sampai ke 11.30. Cuma hari ini saya rasa saya mengajar di mana, saya tak ajar dekat sekolah. Saya buat tuition sendiri. Saya mengajar tuition sendiri di Permas Jaya, Johor Bahru. Permas Jaya. Okey, persamaan kuadratik kalau nak buat, boleh saya bagi satu soalan. Kita try buat. Let's say kita ada satu kawasan ni. Okey, kawasan ni dia ada satu segitiga kat sini. Dan ni lebih kurang panjang sikit. Okey, macam ni. Ni 2x, ni 2x. Ini X, ini X. So, ni di kawasan dilorikkan. Yang ni di kawasan lorikkan. Dia kata raja di bawah menunjukkan sebuah taman di kawasan perumahan yang berbentuk segi empat PQRS. Kawasan berlorik VSW. Ini V saya, W saya, WSV. Okay. Ni R saya. PQRS. Dan di sini ada satu lagi kawasan berlorik WSV dan TQU. Kawasan berlorik yang ini dengan yang ini ialah kawasan berumput. Kawasan berumput. Okay. Kawasan berumput. Hari ini saya buat bab 1 baliklah. Because pelajar, saya tak nak live lama sangat. Saya nak buat 1-2 soalan. Ini adalah soalan berkaitan dengan bab 1. Saya dah habis bab 1 turutan. Bab 2 secara turutan pun dah habis. So saya buat balik bab 1 ni untuk student tengok contoh soalan yang boleh keluar dalam kertas 2. Ini contoh soalan kertas 2. Markah tak banyak, 4 markah. 3 markah aja. Okay. Jadi anda boleh tengok, anda boleh ambil ilmu ni, anda boleh tengok betul-betul. Diberi bahawa panjang sisi QR dan SR masing-masing 80 meter. QR ni adalah 80 meter. SR-nya adalah 5x tambah 8. Ini 5x tambah 8. Ini 80. Lepas tu dia kata, bentukkan satu persamaan kuadratik jika luas kawasan bersimen adalah 9,600. Kawasan bersimen apa? Kawasan bersimen PTUR. Ni yang simen. So ini adalah kawasan simen lah, simen. Yang lorik ni rumput. Maka luas kawasan simen adalah sama dengan 9,600. Admaths ada. Form 4 hari Rabu, Form 5 hari Jumaat. So, kita kena bentukkan satu persamaan. First of all, dia cari luas kawasan segi empat tempat ni. So, luas PQRS adalah sama dengan panjang SR ni 5x darab dengan 8. Panjang darab lebarnya 80. So, yang akan dapat dekat sini 400x tambah 640. Itu luas dia. Okay. Yes, Form 4 hari. Terima kasih Puan Nadia. Form 4 Admaths. Saya kadang-kadang tak baca sangat lah. Because saya bukan je mengajar menghadap kamu kan. Jadi saya kadang-kadang tak nampak. Okay. Saya ajar matematik Admaths. In fact, saya ajar fizik kimia juga. Tapi saya tak buat kat TikTok. Saya plan nak buat ada tempat dia. Okay.
lepas raya. Dekat TikTok saya buat ni. Okay? Because tak menang tangan dah. Form 1 to Form 5 setiap hari. Lepas tu Form 4, Form 5 at maths. Dah 7 hari dah. Bila saya nak buat fizik kimia. Lagi ada Form 4, Form 5 lagi. Satu minggu ada 7 hari saja. Betul tak? Jadi saya nak buat live. Kalau satu minggu tu ada 7 tambah 4, ada 11 hari, baguslah. Settle ke masalah saya. So, kita satu minggu 7 hari je kan. So, saya sudah committed dekat sana, jadi saya buat. Okay, kita nak bentuk satu persamaan. Cari kual luas kawasan kecil ni. Luas WSV setengah XX S kuasa 2. Kemudian luas QTU. Ni pakai persamaan segitiga kan. Setengah darab tapak saya 2X. Dan tinggi saya pun 2X. So saya dapat berapa? 2S kuasa 2. 2S kuasa 2. Sekarang saya boleh buat satu persamaan. Luas kawasan simen 9,600. Maka kita nak cari persamaan saya. Yang ini. Tolak ini. Tolak ini. Dapat ni. Jadi siapa saya buat? 400X. Tambah dengan 640. Kurungankan dia. Tolak setengah S kuasa 2. Tolak 2S kuasa 2. Sama dengan 9,600. So yang ni kita kena susun. Kita kena susun. Susun sehingga kita dapat dalam bentuk AS kuasa 2 tambah BX tambah C. Itu kita nak. Negatif setengah tolak 2. Negatif 5/2 S kuasa 2. Kemudian kita ada 400X kat sini. Dan 640. Sama dengan 9,600. Maka 9,600 kita boleh bawa ke sebelah kiri dan tolak. Dapat berapa? Nak darabkan dengan 2 pun boleh. Saya rasa baik darabkan 2 dulu. So, you boleh hilangkan pecahan. So, negatif 5 S kuasa 2 tambah dengan 800X. Betul? Tambah dengan 1280. Betul? 1280 sama dengan, ni darabkan dengan 2 dapat 0012 naik atas 19,200. So, apa you buat sekarang? You bawa dia pergi sini, make it 0 lah. Ataupun you boleh buat satu-satulah. Nanti pening kepala. Saya tak ada internet. Saya tak ada internet pula. Saya tak ada kalkulator. So, siapa boleh tolong saya? Satu 280 tolak 19,200. Berapa dapat? Mana kalkulator saya? Alamak, hujung jauh kat sana. Takkan nak tinggalkan live kat sini. $80. 19,200 tolak 1280. 1280 1280 0297. Okey. Negatif 5S kuasa 2 tambah dengan 800X. Tolak 17920 sama dengan 0. Maka saya akan darabkan dengan, terima kasih. Kita darabkan dengan negatif. Buang semua negatif. Kita dapat, kita bagi dengan negatif 5 terus. Bagi negatif 5 terus, kita dapat sini S kuasa 2. Yang ni akan tukar 160X. Dan ini saya bagi 5, saya dapat 3
37 bagi 5. 3, 5, 8, 4. Betul? Sama dengan kosong. Yes, thank you so much. Itu soal jawapan dia. Tak banyak markah dibagi, kedekut 3 markah aja. So, sakit hati kan? Nampak macam mana? Kadang-kadang soalan peperiksaan macam tu. Nasib baik. Okay. Positif sebab kita bagi negatif. Yes. Kejap. Saya akan yes, correct. Ya, correct. Positif kat sini. Betul. So, sini tukar. Betul. Banyaknya jalan kerja. Cikgu kalau guna formula ADMATS boleh ke? ADMATS tak boleh guna dalam model maths. Kamu guna ADMATS dalam model maths, kosong markah. Model maths boleh guna ADMATS. ADMATS tak boleh guna dalam model maths. Tak dapat markah. So jangan guna. 3 markah je ni. Markahnya kat mana? Markahnya adalah apabila kita bentuk. Ini markah akhir ni 1. Okey. Kemudian lagi 2 markah tu bila kita bentuk persamaan dia kat sini. Dan lagi 1 markah saya tak pasti kat mana. Yang ni saya rasa tak ada markah sangat. Dia terus combine. Pasal this is very simple. 1 lagi markah di sini. Jadi nilai X ada 2. Jadi nak ambil mana satu? Tak ada. Saya tak nak buat penyelesaian. Soalan dia bentukkan persamaan am. Maka soalan dia tak suruh kita cari X. Dia tak suruh kita cari X. Dia suruh kita bentukkan satu persamaan kuadratik. Bentukkan satu persamaan kuadratik. Okey, satu lagi soalan ni pun 3 markah juga. Tapi ni senang sikit lah. Ni tak susah sangat. Cuba try buat. Ni soalan bahagian A. Bahagian A ni markah tak banyak lah. 3 markah, 4 markah. Kalau bahagian B ni dia panjang sikit. Satu soalan boleh dapat sampai 3 tambah dengan 5, 8 markah. This is very big, long question. Mungkin satu hari saya ada masa saya buat dengan awak. Hari ni saya sebenarnya nak end live juga dalam 11.20 lah kalau boleh. Because saya ada hutang satu jalan kerja dengan satu student. Saya lupa lah. Petang tadi dia minta. Saya tak sempat lah. Saya betul-betul padat hari ni. Kadang-kadang student saya tanya saya soalan. Bila kita tak boleh jawab kan, rasa macam guilty lah. So saya kena buat juga nanti. Sekejap lagi saya nak buat. Saya ingatkan nak buat sebelum live. Tapi dia bagi soalan pembezaan. Soalan pembezaan perlukan saya duduk betul-betul buat. Okey, kamu try buat yang ni last satu question ni. Yang ni pun boleh keluar dalam kertas 2. Yang ini 3 markah kamu buat berbaloi. Dan dia tak susah. Macam ni soalan dia suruh cari kita punya nilai X. X tu berapa? Ni dapat 3 markah. So apa you buat? You cross punya calculation kan. So you dapat sini 11X dengan T 13. Lepas tu yang ni kita buat dengan X tolak 1 sama dengan 60 darab dengan 30. Ni boleh kembangkan. Make it sama dengan 0. Lepas tu you factorize kan. You dapat jawapan. Kalau you boleh kecilkan, you kecilkan as fast as possible lah. 11X kuasa 2 tolak 11X tambah 13X tolak 13 sama dengan 1800. And then what you do? 11X kuasa 2 tambah 2X tolak 13 tolak 1800 sama dengan 0. Berapa dapat? So 11X kuasa 2 tambah dengan 2X. Betul? Sekejap
Saya ada buat apa-apa salah tak? Macam lain je. Sekejap Kenapa lain? Oh, saya salah tulis soalan. Mana ada lah tu beko. Bengong betul lah. Saya tak ada hisap rokok lah. Woi, TikTok. Mana aku ada hisap rokok? Ini you panggil rokok ah, TikTok. Tak, dia punya soalan dah ada saya tertinggal satu. Ni, 3x soalan satu. Okey. Dia ingat saya pegang macam ni kan? Dia ingat saya hisap rokok. Mana dia saya hisap rokok? Memang saya tak boleh dekatkan kamera ni kat sini. Sekejap. Problem. No cigarette. Look at here. I don't have cigarette here. Asia dapat restriction because bila saya buat macam ni kan. Dia akan dapat restriction kalau dekat dengan mulut saya. Manalah. Dia punya AI pun bodoh punya AI. Manusia yang buat. Dia stupid lah. AI. Nama AI kan? Artificial Intelligence. Tapi tak intelligent pun. Bengong. Okay? They can't differentiate between a cigarette. They don't have smoke there. If you have cigarette, you should have smoke, right? Smoke pun tak ada. Problem lah. Okay, kamu kembangkan. Ni dapat apa? 33 X kuasa 3 tolak 11X tambah 39X tolak 13 sama dengan 1800. So 33 X kuasa 2. Jadi dapat apa? Tambah 28X tolak 13 tolak 1800 sama dengan 0. And then you kena buat 33 X kuasa 2. 28 ke 29 ni? 28 betul. 28, yes 28. And then you dapat sini 1813 sama dengan 0. Sekarang you boleh kecilkan. You boleh kecilkan dia, you boleh bahagikan dia. Tak boleh kecil lah. Kan? Pelik kan? 1883 boleh bagi lah. Tak apalah. Kalau kamu nak join, kalau ada kesempatan tapi mengantuk lah. Tak apa, tidur. Jangan paksa diri awak lah. Kalau kamu nak tidur, kamu pergi tidur lah. Kan? Saya suka buat kerja saya. Siapkan semua, baru saya pergi tidur. Tu je lah. You buat you punya EQN, you akan dapat jawapan. Satu ni negatif, satu ni positif. Okay? So ada X jawapan, ada dua jawapan. X 7 atau X sama dengan negatif 259 per 33. Okay? Saya biasa cakap lah. Sleep is for weak people. If you are weak, you go and sleep. You need to sleep. I'm sleeping one day 5 hours. Saya tidur satu hari 5 jam saja. Saya tak tidur 6 jam. Saya tak tidur 7 jam. Saya tak tidur 8 jam. Saya tidur 5 jam, 5 jam setengah. Kalau saya tak ada masa. Saya harap Tuhan tambah masa saya jadi 36 jam satu hari. Tapi tak boleh. Kalau kamu lemah, kamu pergi tidur. Because sleep is for weak people. You need sleep, yes. But you oversleep, you become lazy. Itu je saya nak bagi tahu awak. Kamu tidur banyak, kamu akan mengantuk. Petang balik sekolah, tidur. Malam buat kerja rumah, lepas tu tidur. Ini bukan form, ini form apa? Ini form 4 .
Kalau kamu form 5, kamu masih lagi nak tidur lagi ya. Ayo, problem. Saya bukan cikgu. Saya cikgu tuition lah Saya bukan cikgu guru sekolah. So, saya masih lagi mengajar tingkatan sampai tingkatan 5. Sudah mengajar hampir officially 15 tahun. Unofficially saya start mengajar daripada bangku universiti lagi. Saya pergi ke mana tu? Ke mana-mana tempat saya buat tuition. Tak boleh cakap tuition apalah. Nanti amalan hilang. Nak kata tuition, tak boleh. Nanti amalan hilang. Bagi saya hari-hari buat live. Hari-hari buat live. Okay? Kalau kamu dapat soalan macam ni, you kena buat darah silang. Itu je kena buat. Okay? Saya buat degree. Saya tak buat diploma. Kerana saya lepas form 5, zaman saya terpaksa buat form 6. Kerana masa tu bukan Bumi Putera, saya bukan Bumi Putera lah. Tiada kemudahan untuk buat matrix. Tak ada. Asasi pun tak ada. So nak tak nak kena buat form 6. Saya buat form 6. Aliran besok kita buat form 5. Besok kita buat form 5. Kita try buat. Lepas tu saya habis form 6, saya masuk Universiti UXM Penang. Fungsi gubahan, kamu nak belajar Admaths hari form 4 Rabu. Hari ni saya tak buat. Okay. Besok form 5 matematik. Masuk universiti jurusan kejuruteraan mechanical. Saya bukan cikgu. Saya bukan graduate teacher. Saya adalah seorang graduate engineer. Kerja 7 tahun je sebagai jurutera. Saya stop, saya buat tuition. Okay. Engineering good life lah, but saya lebih minat mengajar. So saya mengajar lah. And I create more engineers. I create engineers. Terima kasih. I create doctors. I create teachers. Ramai anak murid saya dah berjaya. Ada yang jadi cikgu, ada yang jadi jurutera, ada yang jadi pilot, ada yang dah jadi doktor baru kahwin. Admaths form 4, Rabu form 5. Yes, correct. Ada yang masih lagi menunggu untuk graduate. Ada yang jadi ustazah, ada yang jadi ustaz. Ustaz pun ada leh. Mengajar di sekolah agama. So banyak anak murid saya telah berjaya. Dah jadi ustaz, jadi ustazah pun dah ada dah. Tapi saya tak nak share macam tu lah. Nanti orang kata kita tompang orang punya kejayaan. Saya tak suka buat macam tu. Ada yang jadi marine engineer. Ada yang jadi lawyer. So, okey lah. Ada yang tengah buat masters. Ada yang nak sambung jadi PhD. So, start from form 5 lah. That's why your form 5 is very important. So, kalau you tak jaga form 5 awal tu macam mana? So, macam mana nak bergerak? Kan? Buatlah. Cikgu ni lain sikit lah. Bila saya nampak student-student saya berjaya, saya nampak dekat diorang punya diorang punya social media kan, saya tengok. Saya akan like dan saya akan bagi komen. Itu saya rasa puas bila saya nampak student-student macam ni. Tapi tak semestinya juga student yang berjaya. Yang tak berjaya pun kadang-kadang saya bagi semangat juga. Because kadang-kadang kita muda, kita tak tahu. Saya lain. Apa kerja awak buat? Buat betul-betul. Okay? Selain fizik, awak buat Admaths lah. Engineering, chemistry is a must. Okay? You make chemistry kena strong. Kalau chemistry awak tak strong, susah. Because kalau you nak design something, you should know the chemical element of a material. If not, how you going to design? The strength, the stress, whatever lah. Betul tak?
So chemistry is very important. Okay, saya sudah lebih masa. Saya nak end live dulu because saya nak buat satu soalan untuk student saya. Nak buat satu soalan untuk dia. Okay. Biology tak payah. Betul. So kalau you nak buat engineering, you pergi ambil SK punya. Adalah satu sekolah-sekolah yang buat fizik, kimia, admat, SK. Pergilah buat tu. Ambil itu aliran. Kalau you have no choice, kalau awak tak ada SK, you can terpaksa duduk dengan biologi lah. Ya, esok 10.30 petang. 10.30, 10.35 saya akan buat form 5. Saya akan ajar. Hari tu saya sudah masuk insurans ke tak? Bab 3, saya pun tak ingat. Okay. Health industry macam saya, yes. Macam Puan Nadia. Dia seorang health industry personal. So, she should know more bio. Saya pun belajar bio juga. Oh, dah masuk insurans dah? Mimi, terima kasih. Dah masuk insurans. Ya. Saya buat sampai insurans motor kan. So, besok saya sambung lagi. Okay. So, jumpa lagi. Assalamualaikum. And good night. Selamat berpuasa. Bye.